Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. So hari ni aku nak test. Macam biasa test DJI Osmo aku. Hari ni lain sikit. Aku try mounting dia dekat helmet aku. Dekat tali helmet hari ni. Kita tengok apa hasil dia. Tapi dia bukan vertical lah. Macam biasa aku record vertical kan. Tapi kali ni horizontal. Video horizontal. Aku risau jatuh je. Tak jatuh tak apa. Jatuh habis lah, melayang lah. Sebab dia tak ketat sangat. Tapi insyaAllah tak jatuh lah. So perjalanan kali ni lebih kurang dalam, tak jauh, lebih kurang dalam 20 km sahaja. Dalam 20 minit macam tu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tabi bi khair. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tabi bi khair. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tabi bi khair. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. So aku rasa menarik juga kalau letak dekat sini. Cuma view dia macam mana aku tak pasti lagi. Kena tengok hasil dia kejap lagi. Hari ni kita bawa Dash 125. Aku teringin sangat nak beli skuter ke, ataupun kalau mahal sikit aku nak beli Harley Davidson ke apa, road glide kan. Idaman lah. Tapi jodoh aku masih lagi dengan Dash 125 ni. Setakat ni motor ni yang terbaik lah. 100 kilo sehari kot. Sehari 100 km selamba. Gedah. Kamera letak dekat leher ni macam okey. Cuma aku rasa tak selesa. Sebab ada mounting dia tu kan macam keras sikit kan. Aku rasa macam ada benda dekat kerokong aku. Jadi tak selesa sikit. Tapi aku rasa okey dekat sini. Sikit je lah tak selesa. Kita tengok hasil dia kejap lagi. Cuaca 2-3 hari ni panas betul. Panas dia sampai kulit tu pedih ya. Kalau boleh elak duduk dekat luar, elak lah. Sementara musim panas dia, tak payah berada dekat luar sangat. Takut hitam. Okey, aku lebih kurang lagi dalam 10 minit ataupun tak sampai 10 minit nak sampai rumah. Sekarang dekat traffic light sekolah. So dekat traffic light macam ni dinasihatkan untuk berhenti. Okey? Mari. Dinasihatkan untuk berhenti ya. Kalau lampu merah berhenti, tolonglah. Kesian budak sekolah kalau jadi apa-apa. Ayah lampu merah kena tunggu. Sekali lupa drop gear lah. Aduh. So komen aku setakat aku pakai DJI Osmo ni, aku rasa best lah, best. Aku enjoy pakai benda ni. Cuma kalau boleh bateri adjust bagi tahan lama sikit lagi best kan. Tapi setakat ni enjoy lah. Ada satu masalah je. Masalah bila low light waktu malam. Tu video dia kurang cantik sikit. Tapi okey, still okey, acceptable lah. Dan sekarang satu lagi masalah aku, bila ride kan, tengah ride ada bunyi angin. Bunyi angin sangat kuat. Aku tak tahu, aku tengah fikir cara lagi macam mana aku nak kurangkan bunyi angin. Macam GoPro aku dulu dia ada ni, Osmo Nano ni tak jumpa lagi. Mungkin aku kena modify sikit casing dia. Okey, aku pun dah nak sampai dekat rumah. Alhamdulillah ride hari ni dipermudahkan dan selamatlah, alhamdulillah. Jadi aku sambung run pula. Hari ni balik awal sikit. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Mantap.